Ramai orang minum ketum sebab nak lari daripada batu dengan dam. Tapi last ketagih ketum pula. Sama je lah. Badan rosak, duit habis. Kalau abang buat macam ni, dia ibarat abang ambil racun sebab nak stop ambil kimia. Jadi apa beza dia? Sama aja. Dua-dua merosakkan badan. Kalau betul-betul hampa nak berhenti daripada ambil benda-benda pelik ni, hampa kena berhenti tu. Tak boleh buat macam tu. Tapi abang Man faham, bila sangkut kat ketum ni, jadi satu hal pula susah nak berhenti. Sebab itulah ada jus 1000 hijrah ni. Dia bantu abang untuk stop ketum, yang abang minum untuk stop batu dan dam. Dalam ni ada macam-macam herba. Salah satunya herba yang ada misai kucing, belalai gajah, empedu bumi dan banyak lagi herba-herba yang ada dalam jus 1000 hijrah. Dalam jus 1000 hijrah ni, semua kita gunakan akak-akak kayu. Semula jadi, so bila ketum dah stop, baru boleh jadi orang yang clean dari benda-benda yang tak elok ni. Kalau abang-abang semua nak jadi manusia yang clean, abang nak cuci tangan, ketum, batu, dam dan semua-semua, abang bolehlah cuba ambil jus 1000 hijrah ni. Jadi kalau hampa semua nak, hampa boleh dapatkan sekarang.